Baru-baru ini selepas laporan South China Morning Post, kita semua dikejutkan dengan pendedahan bahawa kerajaan Madani melalui MCMC telah arah semua syarikat telco serahkan data penuh rakyat, rekod panggilan, penggunaan internet, malah lokasi GPS setiap pengguna telefon di Malaysia. Lepas tu, MCMC cuba redakan isu, kata, jangan risau, data dah dinyak identifikasi. Tiada data peribadi yang boleh kena pasti individu. Saya nak tanya, nyak identifikasi konon, jangan cuba kelentong. Kalau dah ambil data, siapa kita call, bila kita call, berapa lama kita call, IP internet kita, lokasi kita termasuk latitude dan longitude. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan data lokasi secara konsisten, jam berapa, hari apa, sesiapa yang ada akses pada data ini boleh dengan mudah padankan balik kepada identiti kita. Tambahan pula, zaman sekarang data MySejahtera, e-wallet, CCTV, touch and go, record bank, semuanya boleh cross-check. Identiti kita boleh diketahui dengan cukup mudah. Ini bukan soal percaya kerajaan sekarang atau tidak. Soalnya, kenapa kerajaan nak kumpul data rakyat secara terperinci sebegini? Hari ini kata untuk kajian statistik pelancongan. Esok, entah untuk apa pula. Nak kira pelancong? Nak kira broadband aktif? Tak perlu data peribadi rakyat. Cukup aggregate data saja. Dan persoalan besar, kalau semua ini betul-betul selamat dan dipersetujui sejak 2 tahun lepas, kenapa perlu ugut telco? April lepas, dihantar surat rasmi. Kalau telco tak serah data, denda RM20,000 atau penjara 6 bulan. Ini bukan lagi soal politik. Ini soal hak rakyat. Data peribadi kita bukan hak mana-mana kerajaan sekarang, esok atau akan datang. Bila kerajaan mula kumpul data sebegitu detail, itu sudah melangkaui sebadan. Rakyat Malaysia mesti bangkit soal perkara ini. Data kita bukan bahan mainan. Sekian.